Kalau kau masih trade tanpa gunakan stop loss dan full margin, jangan sibuk pegang fatwa. Betul kan cara kau trade dulu? Ramai orang suka cakap trading ni haram, tapi ramai yang tak sedar yang mereka sendiri trade tanpa menggunakan stop loss, guna full margin dan berjudi dengan akaun sendiri. Bila market lawan sikit, terus average down. Bila margin semakin tinggi, harap market berpatah balik. Akhirnya MC. Lepas tu salahkan broker, salahkan market, salahkan trading. Pause. Sebenarnya tak semua trading tu sama. Kalau cara kau penuh dengan spekulasi, tiada pengurusan risiko dan hanya bergantung pada nasib, memang itu jauh daripada disiplin seorang trader. Tapi kalau kau belajar risk management, letak stop loss, ada position sizing dan ikut plan, itu perbincangan yang berbeza. Sebab itu sebelum cepat menghukum sesuatu, tanya diri kau dulu. Adakah benda yang kau buat itu benar-benar trading atau sekadar berjudi dengan modal sendiri? Persoalan sebenar bukan bermula pada fatwa, tapi pada cara kau mengurus risiko. Setuju atau tidak?